Tapi kita nak ambil kerja Allah, kita takkan tenang. Tapi sebenarnya tengok keadaan juga, sebab itu selalu saya katakan minggu lepas panas kita bahas tentang dengan takwa semuanya jadi lawa. Subhanallah. Orang yang bertakwa adalah yang amat berhati-hati dalam kehidupan. Ini Ustazah baca kata-kata Saidina Ali, nak cerita macam mana, ibarat kalau berjalan tu macam rasa semua jalan ni penuh dengan duri. Agaknya sanggup kita berlari, tak pakai kasut pula Farah. Mestilah kita akan seperti orang bertatih, takut terpijak duri, takut terpijak duri. Ini orang bertakwa. Jadi kalau kita nak cerita macam tadilah, berhati-hati. Hal gembira kita berpada-pada. Kalau kita nak cerita hal duka, kan kena tinggal dengan suami, bersalin sorang-sorang, contoh kan, sahabat dirahmati Allah. Apa lagi kita nak sebutkan? Nak menceritakannya, tidaklah kita menunjukkan terpaling derita hingga keluar segala nista. Dek, kerana kita rasa kita sedih, kita terpaling derita, keluarlah segala nista. Kita buka aib orang lain. Adakah ini orang yang menang, orang yang berjaya? Sedangkan di sisi Allah, kamu orang terpaling kalah. Walaupun banyak orang perhati, orang share cerita tentang kamu. Orang takwa juga adalah orang yang ikut segala perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Orang takwa juga bagi ustazah, kan para asatizah ramai dari Pendang ni pun mesti ada guru-guru kita, Masya Allah, tegur ustazah mana yang tak kena. Sebab ustazah kata kalau benar-benar dia orang takwa adalah orang yang sentiasa ingat mati. Hari ni aku bolehlah kongsi segala macam tak ingat mati ke? Nanti bila mati, benda yang benar akan terpapar. Kamu tak boleh nak lari ke mana pun sebenarnya, kerana pandangan yang sebenar hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biar kita terpaling lambat di dunia, tapi moga-moga kita terpaling pantas masuk syurga tanpa hisab. Inilah belas dan balas daripada Allah bagi orang yang meletakkan sabar dan berhati-hati di tingkat yang paling atas. Macam mana pula kita nak dapat ketenangan itu? Kerana apa? Orang yang beriman sepatutnya kekal tenang. Jadi ustazah nak sebut begini sahaja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tenang jiwa menang segalanya. Ustazah rujuk juga sahabat-sahabat rahmat Allah, macam mana nak tenang jiwa menang segalanya? Dengan tawakal. Kan, tenang dengan tawakal. Kalau kita tak ada tawakal dalam hidup, kita memang menggelabah habislah. Kita dah buat macam ni, kita dah buat macam ni, kenapa hasilnya macam tu? Ya Allah, engkau tak tahu ke aku dah berhabis segala, aku dah doa segala. Itu yang selalu keluar kat lisan kita. Masalahnya ustazah, saya dah usaha macam-macam dah, saya dah doa banyak dah, takkan satu pun Allah tak makbulkan. Itu tugas kita. Part doa, part usaha, tugas kita. Part hasil, tugas Allah. Saya selalu kata, orang takkan tenang kalau ambil kerja Allah. Tu yang stres tak habis-habis tu. Jadi tolong satu-satu. Kalau kat pejabat pun kan ada protokol tertentu. Bolehkah kita masuk-masuk pejabat, dah punch card Farah, tiba-tiba duduk dekat kursi bos? Engkau dah kenapa kan? Setiap usaha dia marah. Kenapa? Kejap lagi bos nak datang ni. Ini meja bos, file-file kerja dah disiapkan untuk bos. Tak apalah aku nak merasa apa salahnya. Memang dia ni dah sengit dah, katakan. Sebab apa? Sebab dia ambil tempat bos. Tiba-tiba bos pula, tak apalah hari ni saya nak cuci tandas, cleaner semua duduk buat kerja saya. Kita bukan nak gelakkan cleaner pun garuk kepala. Pasal pula bos ni nak cuci tandas kat rumah lah. Kan nak cuci tandas, berhentikan aku sebagai cleaner. Tak patut bagi dia. Walaupun ini menunjukkan bos yang tawaduk mungkin, tapi kita nak cerita, Masya Allah, semua orang ada bidang kerjanya masing-masing. Tolonglah hormat. Satu perkara lucu juga ustazah di utara ni, syok orang utara dengar cerita daripada negeri Depok kan? Sebab ustazah Muzayyana, seorang lagi ustazah yang datang dijemput tu mengetuai rombongan, saya tak ingat Mazainah tak apa, macam itulah nama dia. Jadi MC duk panggil pada ustazah Mazainah, orang belakang ustazah kata apa? Muzayyana, bukan Mazainah, Muzayyana. Saya pun sabar je lah orang belakang aku ni. MC tu itu kerja dia. Dia dah tahu dah siapa Muzayyana, siapa Mazainah. Jadi orang tu tak fokus, mungkin dia tak faham yang ada dua ustazah kat situ. Jadi saya nak toleh belakang, takut nanti aib pula dia kita tegur kat situ. Jadi saya kata tadi dalam ceramah tu saya sebutlah, sebab kat
sayang saya kepada orang yang belakang tadi tu, kita tegur cara berseluruh. Lain kali bila MC tu cakap, insya-Allah benda betul. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Farah tahu kerja dia, Ustazah tahu kerja Ustazah. Takkan Cikgu Faridah walaupun ketua dalam bas hari ni, dia nak duduk meja tempat Ustazah pula walaupun pencen cikgu. Kan kameraman tahu kerja dia, masya-Allah tabarakallah. Ini yang indah. Tapi kita nak ambil kerja Allah, kita takkan tenang. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, tawakal, serah sungguh-sungguh kepada Allah dengan bekal sabar, dengan bekal. Kalau kita tak dapat, kita dapat cekal insya-Allah dengan tawakal tadi. Maka tetaplah kau tahu, wahai semua saudara-saudaraku dan diriku, matlamat kita dilahirkan ke dunia tahu untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tu boleh jadi 24 jam kehidupan kita tu ada nilai ibadah. Masuk tandas ibadah, makan ibadah, apatah lagi ni penat semut-semut kaki ni duduk kat sini, ibadah ni masya-Allah tabarakallah. Tapi kalau kita niat sebab nak masuk TV, tak jadi ibadah lah. Kita nak dapat ilmu, nak memantapkan keimanan kita, masya-Allah. Itu satu. Faham tujuan Allah lahirkan kita. Ini aku dah berterkinja-kinja depan TikTok ni, ibadah benda macam gini. Nampak kita tahu matlamat kita. Ni aku dah mencarut-carut dekat media sosial ni, ibadah benda macam ni. Tolong, subhanallah. Kemudian tetap fokus dengan kehidupan yang selama-lamanya. Bila kita di sini sementara, yang selama-lamanya, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita sibuk dengan yang sementara yang bakal kita tinggalkan ini? Maka sibuklah dengan akhirat kita. Masya Allah. Tak salah pun dengan handphone. Ustazah pun banyak lah ni, Ustazah guna handphone semua. Malam tadi catat pun nak cakap, banyak membantu, subhanallah. Tapi dengan handphone ni juga, na'udzubillah, boleh mendekatkan ke neraka. Pilihan atas kita. Tetap beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya Allah dah tetapkan aku macam ni. Sahabat dirahmati Allah, kita akan jadi orang menang sama ada kita di atas atau kita di bawah bila mana kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Terakhir, tetap tahu bahawa tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Ustazah ulang sekali lagi, kerana tentang hasil adalah mutlak milik Allah. Maka kita pasti akan menjadi orang yang tenang. Orang yang tenang pasti menang. Menang yang paling kita dambakan adalah menang mencapai nikmat syurga Firdaus. Mudah-mudahan. Sebut pasal apa semua ikut cakap ketua biru laut. Kan masya Allah. Kan senang ketua nak kenal. Ni ada tiba-tiba seorang ketegak. Farah tahu tak ketegak tu apa? Orang KL tanya orang utara. Masya Allah. Jadi masya Allah, Ustazah selalu sebut jahil tak apa. Kan ibu-ibu dulu kita jahil, kita dah belajar, insya Allah kita tak nak jadi orang degil. Degil itulah ketegak. Tahu tapi masih lagi buat dosa. Kata dah bertaubat, tahu tapi buat lagi, tahu tapi buat lagi. Itu yang kita takut. Jadi kita takut terpaling ni. Kita nak ikut siapa sebenarnya? Hari ini paling Ustazah sedih di utara, Ustazah sebut paling sedih profesor, doktor buat live kuliah yang masya Allah ilmunya luar biasa. Farah kalah kita, tak sebesar kuman pun, tak sebesar apa ni jari kelingking kita ni kalau nak bandingkan dengan ilmu mereka sebesar gunung, masya Allah bagi Ustazah. Tapi bila mereka kongsi, buat perkongsian, diketawakan. Mereka buat perkongsian hanya 18 orang menonton. Sedih subhanallah. Sedangkan Ustazah sambil kadang-kadang, masya Allah profesor doktor ni kan ilmu dia hebat, sambil gosok baju nak dengar. Sebab apa Farah? Sebab jujur saja kadang-kadang kalau tak sambil gosok baju tu, memang dengar perkongsian dia yang tak ada joget-joget tu, kita rasa macam nak tidur. Jadi sambil gosok baju lah Ustazah dengar. InsyaAllah 1 jam selesai ceramah di 1 jam. Sangat bermanfaat sebab dikongsi oleh para ilmuwan. Tapi yang sedihnya sekarang yang tak ada ilmu, dia demi konten kan pelik-pelik berdiri tengah jalan semata-mata nak tunjuk, terpaling tak dilanggar lori. Sekali tiba-tiba lori tu kan subhanallah tak sempat nak break ke apa, memang kau terpaling penyek sekali lah kat bawah tu. Ya, kalau penyek larat diangkat masih lagi bergelar jenazah yang boleh diusung. Tapi kalau berkecai orang kutip, ya Allah Tuhan, macam mana kita nak sebut demi konten sanggup. Jadi adakah orang macam ni kita nak follow? Lepas tu
acik pun terpaling dah lah, sakit lutut Farah. Nak berdiri tengah jalan juga nak tengok lori langgar dia ke tidak. Jangan di follow lah acik-acik sekalian kan, subhanallah. Jadi bila kita nak follow, pastikan yang kita follow ni dekatkan tak kita dengan Allah dan Rasul, bukan kita nak dekat dengan dia. Sebab tu saya cakap tadi, follow saya ke TV Al-Hijrah, nanti kita boleh peluk-peluk dah rasa bersalah Farah. Kan sahabat saya Jaja kata, ustazah kita kena sharp sampai kat sana. Alamak, macam mana pula dia cakap dengan acik-acik ni tapi mungkin ada rasa tak apalah, yang penting dapat mendengar apa yang Allah suka, apa yang Nabi suka. Kan itu tujuan kita. Sebab ustazah sedih jujur kalau ada yang ustazah jumpa semalam-semalam, ketua muslimat masjid AJK kata, hok tu ustazah muka tak pernah nampak main masjid langsung, tak pernah, tapi sebab nak jumpa ustazah mai. Dah apa pula makcik ni datang masjid, tujuannya yang ditolak dengan wheelchair sanggup, yang ni sanggup. Lepas tu dia pegang-pegang lah, betul rupanya tek lalat ustazah ni doa-doa belah kanan ni lah. Nak tengok tek lalat ke nak dengar ilmu? Jadi sedih. Tapi ada orang yang tak kisah dapat duk mana, Masya Allah, tabarakallah, asalkan tak apa ustazah, saya tak dapat salam ustazah pun saya faham apa ustazah cakap tadi. Jadi terharu, bukan nak ikut kita, tapi nak ikut kita demi Allah dan Rasul. Sahabat saya malu dengan para asatizah, dengan para ulama kita bila tonton ilmu mereka tu 8 orang, 10 orang menonton. Padahal Tuhan, kalau mereka ini berada di universiti memandaikan seluruh ummah, subhanallah. Kita ni siapa sangat. Jadi nak isi konten-konten dalam media sosial, tolong berilmu dulu. So kita yang tahu diri kita, jika kita termotivasi dengan orang yang begini, teruskan. Kan aku suka orang ni, kan tengok daripada aku tak pandai masak, sebab aku follow dia aku jadi pandai masak. Nampak tak? Suami puji, anak-anak suka balik kampung sebab mak sekarang dah pandai masak lah, Masya Allah. Kemudian jaga hati, jangan ada dengki. Ustazah jujur je lah nak cakap terang-terang ni tadi kan, cakap kenapa lah tiba-tiba Ustazah Asma ada cerita pasal artis sekian-sekian ni, kenapa saya boleh tak tahu kan? Kalau dengki, okey, lepas ni aku nak tahu cerita pasal artis je, nak jadi orang pertama bercerita. Tak adanya sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Jangan ada dengki. Semalam dia pergi perkampungan hijrah kan, Masya Allah kan. Jadi ustazah kata dengan ramainya ustazah belah utara, masih ramai lagi muslimat sebelah Negeri Sembilan sana, subhanallah, saling okey, kalau depa tak ada kat sini mesti depa ada kat sana. Kita saling bahagia, saling seronok. Kerana apa? Kerana semua muslimat dalam kebaikan. Tapi nampak pula, makcik ni dekat Seremban tak ada, dekat ustazah kat utara pun tak ada lah, karaoke rupanya. Sedihlah kita sebagai mak ni, sahabat dirahmati Allah. Jadi ingat kata Nabi SAW, kita hanya boleh dengki, yakni cemburu sihat. Ini perkataan ustazah. Nak cemburu kat orang, cemburu yang sihat. Kenapa? Sebab Nabi kata boleh dua perkara. Orang yang ada ilmu, kerana apa dia popular, kerana apa dia orang sayang? Kerana dia ada ilmu, dan dengan ilmunya dia bukan saja bercakap yang baik, dia menulis yang baik, dia di follow kerana kebaikannya. Amin. Tapi kita tak tahu juga apa dalam hatinya, sahabat. So kita nak jadi orang macam tu. Sebab dengan ilmunya dia menulis buku, dia mati pun dia masih boleh menerima nasihat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah mati masih boleh memberi nasihat. Sebab apa? Sebab kita menulis kebaikan. Memori Facebook keluar, ya Allah, 10 tahun lepas memori dengan arwah ni, kan dia cakap benda baik, tiba-tiba dia tag kita, dia tengah mencarut, Farah. Kan itu masa tu dah arwah dah. Terkejut aku, arwah ni mencarut. Astaghfirullahalazim, rupanya memori Facebook. Ini yang hati-hati kita. Jadi jika ia boleh pertama ilmu, kedua boleh cemburu sihat, yakni dengki dalam satu urusan. Kalau orang tu banyak harta, kan? Hari ni Kak Faridah kata, ustazah kami bas tak bayar. Ada seorang hamba Allah di kalangan kami ni yang sponsor duit bas. Contoh Farah Amin kan. Farah dah cari dah siapa sebab suruh sponsor baju dia pula, Masya Allah. Ni contoh, ustazah tak tahu dia tak cerita apa kat ustazah. Jadi sahabat dirahmati Allah, siapa tu? Mesti 1,000 lebih, 2,000, siapa duit yang banyak tu? Bolehlah dia sponsor aku pula lepas ni. Salah. Jadi maksudnya kita nak tanya, Kak, bagusnya Kak, alah ustazah, duit bendang baru masuk, acik pun bayarlah duit bas. So kita yang tak ada bendang ni, duit gaji aku hujung bulan ni RM50, mesti aku belanja Farah makan. Contoh kan, sahabat dirahmati Allah. Contoh Farah, jangan doa amin lagi. Jika ia boleh menjadi motivasi diri, teruskanlah berkawan dengan orang seperti ini. Jika boleh menjadi motivasi, teringat bila seorang lelaki jumpa Rasulullah, bila aku jumpa dengan kau ya Rasulullah, aku rasa syurga tu dekat, neraka tu jauh. Bila aku jumpa dengan kau ya Rasulullah, kenapa aku rasa macam rasa beriman sangat, rasa baik sangat. Tapi bila aku balik jumpa dengan keluarga aku, ya Allah, kan
Sebab itulah iman tu meningkat, mengurang. Kita tahu tu sebab Ustazah Farah kata tadi, cari circle kita. Bila dengan circle biru kita rasa macam nak ngaji selalu. Bila dengan circle hijau risau pula kita kan, sahabat rahmat Allah. Jadi Nabi SAW sangat tahu tentang kita belajar daripada apa yang diajarkan oleh Allah. Paling penting ilmu. Jika kita tahu, follow orang tu, kita makin mendekatkan diri kepada Allah, teruskan. Tapi bila tidak, jangan takut Ustazah, nanti kalau saya unfriend dia, block dia, dia kata saya putus silaturahim. Tak, akak yang tahu kenapa akak pilih nak berkawan. Ini rahsia Farah, jangan cerita kat orang. Dia kata sejak dia hijrah dia dah tak ramai kawan, tapi saya tahu kawan yang macam mana yang insya-Allah boleh menjadikan Farah orang yang diredai Allah. Itu kita nak pilih atas kita, bukan kerana sombong. Wallahu alam.